Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan? Hari ni saya nak buat santai-santai aja. Nak mencuci bilah. Nak mencuci bilah. Okay. Bilah yang ada kesan-kesan kotoran karat sikit lah. Okay. Ini bilah Malela besi abu ya. Oh, tengok tu dia punya lawa dia. Rawang air mata dia. Ni ganja iras ya. Ini ganja iras. Sebab tu. Dia tak ada pepisah ganja iras ni. Okey. Lawa ni. Padu. Ni dia punya sarung dia. Kursiwa. Ni sarung dia kursiwa. Cantik. Ini ulu dia. Ulu Jawa demam dia. Lawa. Okay, ni bilah dia. Nak cuci sikit ya. Ni nak berkongsikan proses cuci keris yang saya buat. Okay, semoga boleh menjadi bermanfaat pada diri saya sendiri dan juga kepada sesiapa saja yang ingin mengetahui cara untuk mencuci keris. Okay. Okay. Mula-mula kita kena ada besin macam ni. Okay, besin macam ni boleh dibeli dekat kedai-kedai hardware, kedai Mr. DIY ada. Yang boleh memuatkan keris ni. Ni keris tarung ya, panjang dia dalam 14 inci. Jadi dia boleh muat dalam ni. Melintang. Okey. Ini bilah dia. Kemudian limau nipis. Terpulang lah banyak mana nak buat ni. Saya beli dalam sekilo tu, simpan dalam fridge, dia tahan lama. Ni limau nipis. Limau nipis ni yang besar-besar tu. Senang. Okey. Berus gigi. Pergi lama lah. Jangan pakai. Okey, berus gigi. Pisau untuk motong limau. Dan saya menggunakan yang juicer ni kan. Ni juicer ni boleh dibelikan dekat kedai oren tu. Kedai oren online tu. Okey, senang nak perahkan limau tu. Okey, insya-Allah kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mula potong limau ni. Potong dua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, potong. Baringkan ni. Yang ni pun potong dua juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Dan satu lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, alright. Kita letak tepi. Ambil juicer ni. Saya suka buat melintang dia macam ni. Ambil juicer. Buka. Masukkan sebelah. Dan perah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Air yang ada tu, tengok. Saya titiskan ke atas bilah ni. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Kulit ni, jangan dibuang. Tak situ. Ambil satu lagi. Buat yang sama juga. Perahkan. Nak squeeze juice. Kalau nak buat pakai tangan pun boleh, tapi lenguh lah. Yang ini dia lebih, kata, lebih optimum. Okay, sebelah lagi. Curahkan. Okay, cantik. Okay. Tak luar lagi. Ambil satu lagi. Dia kalau bilah tu, bilah selit tak adalah banyak. Bilah-bilahnya kecil ke, badik ke, dia tak banyak. Ini bilah tarung ni dia lebih sikit. Okay. Curahkan lagi. Simpan. Ambil lagi. Perah lagi. Lari pula alignment dia. Sekejap alignment dia lari sikit.
baru masuk balik. Perah. Simpan. Satu lagi. Macam tu juga diperah-perah. Dia merecik-recik sampai ke muka pun kena ni. Okey, pusing. Mandikan. Okey. Dan ada. Ni pun sudah, ni belum. Dah. Okey, last. Perahkan. Okey, dicurah. Okey. Siap curah. Okey, apa nak buat sekarang? Minta tepi. Ambil yang kulit limau ni tadi. Digosok-gosokkan. Digosok-gosokkan pada bilah ni. Katakan. Biar dia punya serat-serat semua tu serap masuk dalam bilah tu. Dari patingnya. Ini buat kerja ni dicomot sikit. Gosok. Belah lagi. Okey, tak tepi. Kurus gigi ni, mana yang kesan-kesan tu, digosokkan. Macam dia gosok gigi lah. Gosokkan. Gosok sepanjang bilah tu. Nampak? Gosok-gosokkan. Kalau karat yang banyak tu dia diulang-ulang lah. Gosok limau tu. Ni tadi ada air dalam ni kan. Dalam air tu ambil, gosokkan balik. Ini pula nyemak lah sini. Duduk luar. Okey. Gosok-gosokkan. Ambil lagi limau tu. Gosok lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ni proses basuh keris ni, tengoklah dalam sebulan sekali ke, 2 bulan sekali ke. Tengok kalau keris tu dah mula berkarat. Benda ni keris yang kita sayang kan, kita nak simpan pusaka tu. Dia, sifat bilah ni dia akan berkarat dengan masa. Okay. So, kita cucilah. Selain pada lepas cuci tu, yang dia punya rutin dia, mingguan ke, minggu sekali ke, sebulan sekali ke, taburkan minyak keris. Yang ini proses untuk mencuci bilah tu. Nampak ya? Ambil air tu, cuci, gosokkan. Ulang. Ambil limau tu lagi. Digosok lagi. Okey. Gosok lagi. Jangan dibiarkan dikering sendiri tau, nanti berkarat. Jangan dibiarkan lama ni. Kalau nak buat ni, terus-terusan buat. Ini satu cara dia, salah satu cara. Ada cara lain tu yang direndam. Itu kalau ada keris memang nak karat dia, karat maksimumnya. Teruk karat. Tu rendam. Rendam semalaman. Ini tapi nak kena isikan besen ni dalam banyak tulah air kan. Air tu limau tu dalam sekilo. Saya pakai dalam sekilo limau. Saya perahkan semua dalam itu, saya rendam. Itu bila bilah tu saya nak buat sekali banyak, 2, 3, 4 bilah, saya rendam sekali semua. Tapi gosokkan. Okey. Gosok. Limau. Gosok balik limau tu. Nanti insya-Allah bila diulang-ulang buat limau tu. Gosok balik.
Gosok. Okay, diulang-ulangkan buat macam ni. Okay, ini dia punya langkah pertama. Kejap lagi saya tunjukkan langkah membilas dia. Okay, kejap lagi kita sambung dengan langkah membilas, insyaAllah.